Saya bersetuju juga apabila mana kepakaran itu tidak ditransfer ataupun tidak dipelajari sepenuhnya oleh anak warta Kelantan. Kalau saya ambil contoh macam kita beli jet MiG daripada Russia kan, biasanya dia akan jual jet dan juga package kepakaran. Termasuk training dari sudut nak memandu ataupun nak bawa jet. Engineer dia mari, kalau dulu penuh daripada Russia, dia duduk di kawasan Gong Kedok. Sebab kita masa tu kita simpan kita MiG 30 Sukhoi 30 tu berada di Gong Kedok. Dia ada tempoh dia. Contoh Nebula ke ataupun 2 tahun. Engineer ni dia kena ajar kepada engineer lokal. Daripada syarikat yang terlibat dalam baik pulih ataupun yang maintenance kepada jet tu. Cukup tempoh dia orang balik. Tapi kepakaran tu dah ada pada anak warta kita. Dan seperti mana yang berlaku dalam sudut ni juga kita kurang jelas. Berlaku dah ke transfer teknologi tu. Kita kena faham. Saya bukan dari sudut ni resis ataupun sentimen perkauman. Tapi kita nak menimba ilmu ni dengan orang Cina ni, kita sanggup sampai ke Cina kita pergi belajar. Pun tidak 100% dia bagi teknologi dia. Tapi dengan sedikit teknologi yang dia bagi tu, kita boleh implement di negara kita. Ya, paling tidak pada saya dari sudut transfer teknologi ataupun pemindahan teknologi ke pemindahan pengurusan, pemindahan ilmu ke gapo ke, kita kena faham lagu ni lah. Kita kata orang yang memiliki teknologi tersebut, for sure dia tak akan beri 100%. Betul. Tapi paling tidak kalau kita boleh discover sampai 50-60%, kita boleh switch untuk nak cari pengetahuan tentang teknologi itu dengan negara-negara lain yang kita kerjasama.